Pernah tak awak pinjam duit awak kepada orang yang awak tak kenal langsung? Macam di tepi jalan, dia kata duit dia tak cukup dan dia minta tolong awak. Awak ada pinjam tak dan dia ada bayar balik tak? Apa khabar? Sini hai. Mari kita simbang. Hari ni saya nak simbang sikit pengalaman kali pertama saya pinjam duit saya kepada orang yang saya tak kenal langsung. Benda tu berlaku di Kuala Lumpur. Itu kali pertama saya ke Kuala Lumpur seorang diri. Itu juga kali pertama saya mula jalan-jalan dan melancong di dalam negara kita. Saya masih ingat di luar stesen MRT ada seorang abang India yang nampak agak cemas. Dia jalan ke arah saya dan dia tanya saya ada duit ke tak, sebab dia nak pinjam. Dan dia kata dia baru hantar barang dari Johor dan sekarang dia nak balik, tapi dia tak ada duit untuk pump dia punya lori. Jadi dia minta tolong. Dan dia kata dia dah minta tolong dengan banyak orang, tapi orang lain tengok dia orang India, rasa dia orang jahat, jadi tak nak pinjam duit tu kat dia lah. Jadi dia cari saya. Masa tu saya taklah fikir banyak. Saya hulurkan dia RM50. Dan saya masih ingat saya tanya dia, okey, cukup ke tak? Dia kata cukup. Dan lepas kami tukar punya nombor telefon, dia macam dah lari mungkin pergi lori dia lah, saya tak tahu. Aku rasa dia ada bayar balik tak. Lepas sehari dua, saya hantar mesej, saya orang yang hari tu pinjam awak, ini bank account saya, tolong bayarkan balik. Dan dia balas. Dia balas, maaf, sekarang masa susah, dia tak mampu nak bayar balik lagi, dia perlukan lebih banyak masa. Saya pun okey. Tapi lepas seminggu dia pun tak bayar lagi. Jadi saya hantar mesej, RM50 tu bukan benda yang kecil bagi saya, kalau boleh tolong bayarkan balik secepat mungkin. Dia pun kata, sorry lah brother, I need more time. Dia tulis dalam bahasa Inggeris lah begitu. Saya pun okey, saya taklah kata banyak sangat. Tapi lepas macam sebulan, dia pun masih tak bayar lagi. Saya pun dah rasa macam okey, tak apalah, duit tu dia ambil sajalah. Saya hantar mesej terakhir saya kata, abang boleh simpan saja RM50 tu, tapi janji dengan saya, jangan guna taktik yang sama terhadap orang lain, kerana ini akan merosakkan kepercayaan kita terhadap masyarakat orang India. Dia tak balas mesej saya pun tak tahu dia ada baca ke tak, sebab dalam WhatsApp tu tak ada tik biru begitu. Dan hari ni saya semak balik kami punya perbualan, itu pun dah tak ada record, dah dipadamkan, sebab dia ada buat satu setting di mana lepas 7 hari perbualan kami akan dipadamkan lah begitu. Tapi saya masih tahu nama dia lah, Abang Raymond. Yang ironinya, dia kata orang lain tak nak pinjam sebab rasa dia orang jahat, takkan bayar. Apa yang dia buat hanya buktikan orang lain betul dia memang orang yang tak boleh dipercayai. Tapi kalau bagi saya peluang untuk kembalikan ke masa itu, ataupun kalau masa hadapan ada orang India minta tolong lagi, saya rasa saya akan buat benda yang sama lagi, sebab saya tak nak rasa kesal macam saya tak nak tolong dia. Dan masa tu saya rasa benda yang buatkan saya nak tolong mungkin juga sebab kadang-kadang saya rasa agak sakit hati kalau nak seorang dia kata secara terang-terangan orang lain tak nak tolong saya, orang lain tak nak pinjam duit kat saya sebab warna kulit saya. Saya rasa agak sakit hati juga. Apa pendapat awak? Pernah tak awak pinjam duit kepada orang yang awak tak kenal? Ataupun pernah tak awak pinjam duit daripada orang yang awak tak kenal? Ceritakan pengalaman awak dengan saya. Jumpa awak dalam ruangan komen. Jumpa lagi dan jaga diri.